Ini adalah prosedur untuk buat test pull off test. Mula-mula kita kena bersih dan ratakan permukaan yang kita nak buat test tu. Basuh dengan air dulu. Kalau ada habuk ataupun permukaan yang kasar, tak rata, kena gosok. Okey, lepas tu kita akan tandakan buat bentuk petak. Lepas tu kita masukkan smart green. Okay. Kita letakkan dekat tempat yang kita buat. So kita tarik pakai yang tu 6mm. Itu ada gigi ni. Gigi punya 6mm. So kita akan tampalkan mozaik. Kita letak macam ni. Lepas tu kita akan tampalkan dia. Kamu macam ni lah. Oh. Kasi dia belakang, dia punya spread dia ni macam ni. Oh, kena goyang-goyang sikit. Okay. Bila rasa lay officially laid house pun kena macam ni punya. Baru dia grip betul-betul. Mereka akan goyang macam Kan? ni. Pasang je goyang kan? You buat tak maksud? Hantam, goyang. Goyang, hantam macam ni. Baru dia masuk. Okay. 6mm, gigi dia 6mm. Kita buat untuk pull off test kawasan waterproofing. Okey, mula-mula kita basuh dulu dengan air untuk hilangkan habuk. Kita akan gosokkan dia. Sekarang kita letakkan seaming gum ataupun S3 adhesive. Okey. Okey, kita tampal seaming gum ataupun S3 adhesive dekat kawasan yang ada waterproofing. Kita dari sini ya. Boleh. Tarik. Okay. Di kawasan yang waterproof pun sama macam tempat yang tak ada waterproof. Kita akan lekatkan mozaik 50 darab 50.